rasa terlekat dan rasa panas dada. Okey, awak akan rasa terlekat dan panas dada. Itu punca daripada stres. Sakit tu berpunca daripada stres, bukan punca daripada perut. Tapi kalau dah lama sangat awak amalkan benda-benda yang macam ni, okey, bila awak amal lama sangat benda-benda yang macam ni, dia akan kesan kepada fizikal. Dia bengkak awak akan kesan sampai ke fizikal. Itu sebab bila dah dapat awak punya kenal pasti sakit awak tu, yang pertama kena rawat otot dulu. Otot awak kena rawat. Tak kisahlah dengan perawat ataupun awak nak buat sendiri kejap lagi. Okey, dapat? Boleh buat sendiri dulu kejap lagi secara percuma sahaja. Okey, secara percuma sahaja. Tak perlu beli obat apa semua-semua, buat je dulu. Okey, buat je dulu. Awak rasa dah okey, okey, awak nak tambah guna minyak Gestar lagi, okey, terpulang. Okey, kalau awak rasa okey lah, saya rasa nak guna minyak Gestar lah, cuba try, kok lagi best, pun tak ada masalah. Tapi cuba dulu yang percuma dulu. Okey, awak fokus. Okey, awak fokus poin-poin yang masalah ni, awak buat dulu. InsyaAllah awak nampak perubahan dia nanti. Okey, dapat? Okey. Okey, baik. Tadi kita dah cerita dah pasal fizikal. Okey, kita dah cerita pasal mental dan spiritual. Okey, spiritual pun satu hal juga. Okey, spiritual ni macam mana nak bezakan? Itu Umi tanya kan, Umi tanya semalam. Okey, soalan yang Umi tanya semalam, sebab simptom anxiety dengan simptom gangguan, saya boleh cakap